Saya sebenarnya pemalas. Saya selalu tidur kat kelas. Saya malas. To be honest, saya memang pemalas. Apa kata mereka selepas mengikut bengkel TBC IQ? Saya tak boleh belajar. Macam bila dah fokus, lama-lama saya tertidur. Tapi semenjak saya masuk camp ni, saya rasa lebih yakin sebab ramai kawan-kawan semua. Lepas tu tak rasa ngantuk langsung. Kalau tak cakap kelas, asyik tidur. Camp pun malas. Dengan nota-nota ringkas yang diberi, saya dapat rasa lebih senang untuk belajar. Saya akan try untuk lakukan ni setiap hari untuk SPM. Tapi pun saya dah SPM. Hari ni yang saya dapat dekat bengkel TBC IQ ni, saya dapat berfikir dengan lebih mudah sebab dapat buat nota dengan ringkas, dapat berfikir dengan cepat lah. Apa yang saya dapat daripada bengkel TBC IQ ni adalah saya sekarang lebih yakin dan lebih faham setelah apa yang diajar oleh guru-guru di sini. Saya ada banyak juga join mana-mana program yang lain. Yang lain juga bermanfaat, tetapi bengkel TBC IQ mengajar perkara yang saya tidak pernah tahu sebelum ini. To be honest, saya memang pemalas. Tanyalah mana-mana kawan saya. Tapi selepas bengkel ni, saya lebih yakin dan bermotivasi untuk study dan lebih semangat untuk belajar. Alhamdulillah.